Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي لبنان وفي سوريا وفي كل مكان على عدوهم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله وبعد. Okey, Alhamdulillah, bersyukur kita kata Allah dengan izin Allah kita dapat bersama pada hari ini dan kita telah pun berada di penghujung tahun lah. Kita hari ini dah 19 Zulhijjah, dah 18 kalau kat sini kan, 19 Zulhijjah. Dan insyaAllah dalam 2 minggu lagi kita akan masuk ke tahun hijrah 1448 hijrah lah. Moga kita ada lagi kesempatan untuk berpuasa pada 9 dan 10 Muharram, iaitu pada hari Tasu'a, dia panggil. Tasu'a tu 9. Jadi kita dipesan oleh Nabi SAW kalau kita nak berpuasa pada hari Ashura, kita kena buat gabungan sama ada 9, 10 ataupun 10, 11. Kalau tak 9, 10, 10, 11. Adalah tidak menjadi apa-apa halangan dan tidak berdosa. Boleh juga. Cuma yang terbaiknya kita gandingkan 2 hari. Okey, Alhamdulillah hari ini kita akan sambung lagi bacaan kita daripada surah Al-Baqarah. Hari ini kita nak tengok ayat 226 sehingga ayat 227 dahulu. Dia ada isu dia sangat banyak lah kat sini. Bermula dengan sumpah, kemudian sumpah yang dikira, sumpah yang tak dikira. Maksudnya kalau bersumpah bagi orang Arab dia banyak guna elemen sumpah, tapi sumpah tu bukan dia bermaksud sumpah yang yang dikira sekiranya dia melanggar sumpah tu kena bagi kifarat. Yang tu dia panggil sumpah yang mulghah. Maksudnya dia tidak terikat dengan hukum-hukum sumpah lah, sebab dia dah jadi satu kebiasaan pada masyarakat Arab. Sebagi kita di masyarakat Nusantara ni, kawasan kita kata menama bahagian semenanjung Tanah Melayu ni, kita tidak biasa dengan penggunaan sumpah. Tapi orang Arab ni dia dah jadi macam perkara biasa dalam kehidupan dia. Jadi dia ada 2 lah kategori. Satu sumpah yang memang terikat dengan hukum hakam sumpah dan satu lagi sumpah yang dipanggil dia dah jadi kebiasaan dalam kehidupan dia. Tapi kita jangan ikutlah. Maksudnya apa yang mereka biasa tu adalah satu yang satu perbuatan yang tidak baik, maksudnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kerana mereka dah biasa, maka Allah sebut dalam Al-Quran ni, maksudnya apabila mereka bersumpah dengan sumpah kebiasaan tu, dia tidak ada tertakluk dengan hukum hakam sumpah. Okey. Hari tu kita juga ada terangkan tentang Abu Bakar ada bersumpah kan. Jadi ni sambungan lah kepada sumpah juga. Nanti kita akan tengok apa yang disebut di sini. Kat sini kalau siapa yang pernah dengar hukum ila. Ila. I-L-A apostrofi ila. Ila ni dalam bahasa Arab sumpah, tapi dia ada sumpah yang spesifik, iaitu seorang lelaki bersumpah untuk tidak menjalinkan hubungan kelamin dengan isterinya dalam tempoh tertentu ataupun secara open. Ini berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliah lah. Ia adalah satu
satu penindasan terhadap wanita, dan apabila Islam datang dia mengubah perkara tersebut dan memberikan tempoh yang tertentu, dan sekiranya pelanggaran sumpah berlaku dia kena bayar kifarat. Nanti kita akan sebut apa kifarat dia. Okey. InsyaAllah kita akan baca dahulu surah Al-Fatihah bersama, kemudian kita akan ikuti dengan ayat 226 tadilah. Kita ambil 226, 27 dulu. Okay, kita akan baca surah Al-Fatihah dulu bersama, insyaAllah. Okay. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okay, insyaAllah kita akan pergi kepada surah Al-Baqarah ayat 226. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Okay, Alhamdulillah kita ambil 2 ayat dulu lah. Nanti sebab perbincangan dia tentang hukum ilak ni agak panjang. Dia adalah contoh kepada sumpah yang ada hubungan hukum syarak. Maksudnya sumpah yang terpakai padanya hukum syarak, iaitu sekiranya dia bersumpah dan dia langgar sumpah maka dia kena bayar kifarat. So kifarat sumpah ni dia ada 3 pilihan. Pertamanya ada 3 pilihan. Sekejap saya tunjukkan. Okay. So kifarat sumpah ni dia ada 3 pilihan. Pertama, beri makan 10 orang miskin dengan kadar makanan yang biasa dimakan lah. Maksudnya makanan yang seimbang lah. Maksudnya ada makan, ada protein, maksudnya apa yang kita makan. Ada lauk. Okay. 10 orang. Atau ni dia boleh pilih. Atau beri pakaian lengkap lah. Kalau wanita ada tudung, ada baju, kemudian ada kain. Beri pakaian kepada 10 orang miskin. Okay. Ni bukan buat dua-dua ni atau. Ataupun memerdekakan seorang hamba. Dan hamba ni di sini tidak disebut hamba yang Muslim ataupun hamba yang kafir. Maka tidak disebut. Jadi terbuka lah. Okay. Kalau 3-3 ni tak boleh, barulah pergi kepada pilihan yang keempat, iaitu berpuasa selama 3 hari. 3 hari ni berturut-turut tak? Tidak disebut berturut-turut. Maksudnya 3 hari berpuasa sebagai kifarah. Kifarah tu maksudnya sebab dia bersumpah kemudian dia langgar. Sebab sumpah ni dia guna nama Allah. Jadi dia kena bertanggungjawab sekiranya dia melanggar sumpah tersebut. Maka dia diberi pilihan 1, 2, 3 ni. Kalau tak boleh 1, 2, 3 ni, maka yang terakhir adalah dia boleh berpuasa selama 3 hari
tidak disebut juga sama ada berturut-turut ataupun tidak. Boleh kedua-duanya. Okey, kita balik semula kepada ayat tadi, kita nak baca dulu. Kemudian nanti Ustazah akan terangkan lebih lanjut lah bagaimana keadaan sebelum Islam berlakunya penganiayaan terhadap wanita dan sebagainya. Bila Islam datang, Islam uh, melihat hukum itu tetap ada tetapi tidak sebagaimana berlaku pada zaman jahiliyah ada tempoh dia dan bagaimana sekiranya melanggar tempoh tersebut apa yang perlu dibayar sebagai kifarah. Okey. Okey, siapa nak baca dulu? Boleh? Ayat 226, 227, dua ayat. Okey, untuk tadarus kita malam ni. Okey. Boleh? Boleh Puan Yazid, boleh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر وإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Yang ni Puan Nazir terus disambung dengan yang syadah ni. Wa in azamut talaqa. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Betul. Okey. Allahul Azim. Okey, alhamdulillah. Farah nak baca? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Okey. Dia satu lah. Ustazah pun masih lagi nak betulkan. Kita sebab di orang Melayu dia tak ada ra tebal Ra dia sama je. Surah Arab ni dia ada ra tebal. Ra tebal ni macam kalau baris fathah ataupun baris dhammah. Kalau baris bawah dia nipis. Okey, contoh ni ra yang baris atas ni للذين يؤلون من نسائهم ترب ترب تربص ترب tarabbusu ra tu kita punya ujung lidah ujung lidah dia akan naik ke atas langit atas langit. Dia ke atas langit ni dia ke belakang sedikit, maksudnya dia bukan tengah langit tapi arah ke belakang dekat halqum tu, tapi bukan belakang sangatlah, maksudnya dia bukan tengah, ke belakang sikit daripada tengah tu. Jadi bila kita letak kita punya hujung lidah dekat situ dia akan punya tebal lah. Contoh lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu rabbusu. Dan kat sini pun sama. Tarabbusu ar tahankan je. Arba'ati ashhur. Kan dia beza kan? Kalau kita letak di tengah, dia tak bunyi tebal. Dia sebab kita langit ni dia ada bahagian tengah langit kan, dia bahagian depan ke arah
kita punya gigi Belakang. kacip kan. Kemudian daripada tengah tu ke belakang halqum. Kan? So dia ada 3 bahagian. So yang tebal ni kita punya hujung lidah dia tu kena letak ke arah halqum. Macam tu. Baik. Kan Jazakillah. bila kita tahu kedudukan lidah tu kita boleh pastilah kan. Kemudian yang ni yang ashhurin ni pendek lah sebab kita matikan. Arba'ati ashhur. Hur. Hur. Ashhur. Kemudian lagi ni pun sama. Ra yang tebal ni, ra ni dua-dua tebal. Yang ada 2 baris ni ghafurur, urur, urur, rahim. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur, bur, urur. Ghafur. Urur, rahim. Ghafurur Rahim. Okay. Okay, lama-lama nanti biasa. Okay, Ustazah. Okay. Jadi tu beza dia lah kan. Maksudnya orang Arab ni dia ada rak tebal. Kalau kita rak tu sama je. Sebab kita dalam bahasa Melayu dia tak ada tebal nipis kan. Okay. Okay. Puan Rozi? Rozi? Assalamualaikum Ustazah. Salam. Nak tanya pasal huruf roh. Boleh? Okay. Yang tadi Ustazah ajar tadi, roh tu ujung lidah ke pangkal pangkal lidah tarik Bukan dia ke pangkal belakang. lidah, langit. Langit, okay, maksudnya langit dan ke sebab saya belajar dia ke depan ke gigi kacip tu, so jadi macam pelet-pelet Ustazah. Yang kalau depan gigi kacip tu dal. Contoh tarabbusu arba'ati ashhur. Dia macam dia macam pelet kat situ. Pelet. Macam mana pelet tu Rozi? Macam dal tadilah, dal tu kan macam pelet-pelet kan. Kalau dal memanglah pelet. Dia ra lain. Kalau dal memang ke arah gigi kacip. Dia belakang gigi kacip tu kalau dal kan dal. Ni sebab ni ra. Kalau dal betul. Dal dia memang pelat-pelat macam kita panggil da. Apa lagi? Datuk. Dia bukan da tu Melayu. Kalau hujung lidah kita naik dekat tengah langit. Tu dal Melayu. Okay, kalau dal Arab, dia macam betul lah. Rozi cakap pelat tu maksudnya sebab kita punya hujung lidah, dia akan berada di belakang gigi kacip. Betul. Tapi kalau ra tebal, hujung lidah kita akan berada bukan di tengah kita punya lelangit. Rozi tahu lelangit Betul. Langit kita kan ada 3 bahagian. Sebab yang Ustazah Zain ajar, kata kalau macam nama saya Rozila. Okey, kalau Rozila, okey, huruf R. Kalau Rozila, lidah tu ke ujung ke kacip. Kalau Rozila, ro. Sebab kan kita belajar no. Kan kita Al-Fatihah kan kena wajib yang betulnya. Tapi kalau Ar-Rahman saya tertengah tu lah yang R Malaysia tu lah, R Melayu tu lah, bukan ro ra tebal. Dia ra tebal. Ya. Okey. Cuba Rozi dengar Zura baca yang Ar-Rahman Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir ra tebal yang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Itu Ustazah letak di ujung lidah, di pangkal lidah. No, yes. Ya macam tu. Di langit atas, yang belakang. Macam tu. Ya. Okay, faham? So, Rozi kena bezakan. Rozi dah kena bezakan. Maksudnya, langit ni kita ada 3 bahagian, kan? Dia ada langit tengah. Dia ada langit yang ke arah gigi kacip, kan?
Itu Betul, bahagian betul. depan. Kemudian daripada tengah ke halqum, itu bahagian langit yang belakang. Kita panggil belakang lah. Kan? So dia ada tengah dan dia akan beza bunyi dia. Kedudukan lidah ni kita letak kat mana. Kalau kita letak kat depan gigi kacip tu bunyi lain lah. Kan? Dia akan bunyi dia akan bunyi lain. So untuk tebal dia kena ke belakangkan sikit. Jadi benda ni perlu kita latih lah. Kalau untuk kadang-kadang ada juga kesilapan-kesilapan. Saya pun masih banyak buat kesilapan. Masih lagi perlu dibaiki. Kadang-kadang salah kan. Ulang je lah balik. Ulang je balik, cuba buat yang terbaik. Macam ni nanti dalam ayat seterusnya pun dia akan ada banyak rot tebal dekat sini. Contohnya, والمطلقات يتربصن ra ni rabbasna ni yang berbaris atas ni. Lidah berbelit kat dalam tu kau Ustazah. Ah? Lidah berbelit dekat ra dengan ba dengan sa. Dia sedikit tricky lah. Maksudnya kat situ kita kena hati-hati. Kita perlahankan sedikit dia punya sebutan dia. Nanti kalau kita dah lancar baru kita cepatkan. Wal-mutallaqatu yatarabbasna bi-anfusihin. Kemudian quru' pun sama. Thalathata quru'. Quru'. Okay. Ni arhamihin. Arhamihin. Tapi jangan berhentilah. Berhenti sini jadi saktah pula kan. Saya cuma nak demo saja. Dia kalau macam dia tak boleh lama sangat berhenti. Dia kena ada sambung. Ma khalaqallahu fi arhamihin. Tu kat tu dia tak ada berhenti. Kalau kita berhenti dengan pos yang lama sikit, dia akan jadi saktah. Itulah. So kita cuba yang terbaik lah. Cuma kalau lah ada salah sikit, dia tidak mengubah maksud. Sama ada kita tersilap ke, tak jadi tebal dan sebagainya, dia tidak mengubah maksud. Maksudnya dia masih lagi dalam, kita kata tahsin lah. Tahsin. Dia tidak melibatkan dosa pahala. Cuma bila kita baca Quran ni, kita nak hampir sebutan sebagaimana sebutan orang Arab. Itulah. Jadi dia sentiasa kena ada penambahbaikan. Di sudut salah silap tu dah tak ada dah. Maksudnya dia tidak melibatkan maksud dia berubah. Kita tak tukar huruf kepada huruf lain dan sebagainya. Cuma di sudut kita nak tambah baik supaya ia dekat dengan cara bacaan orang Arab lah. Macam tu kan. Macam kita kalau orang cakap Melayu. Kalau orang Arab cakap Melayu macam pelik kan, pelat kan. Sebab dia dia apa nama bukan lidah Melayu lah. Macam kita kalau kita nak cakap Arab, ni bukan lidah Arab. Kau nak cakap Inggeris pun macam Inggeris Melayu je ni kan. Pelat dia maksudnya slang dia tu tak ada. Jadi saya ya. kan apa ni raw tu memanglah saya dah faham dah yang raw tebal tu. Tapi orang-orang Arab ni baca wa tu dia kata bukan wa, dia macam tahu sengit, dia tak faham kan anak-anak jadi wa tu macam mana orang Arab baca wa. Ya. Kan betul tak Ustazah yang macam dia kata wa tu dia tak ada macam betul-betul tegak wa tu macam itulah. Dia kata macam kena sengit sikit macam mana macam saya tak tahu lah pula sengit sebab dia wow ni adalah huruf bibir. Kita kena tahulah huruf dia huruf apa kan. Wow ni makhrajnya adalah macam tu lah wow dia ada kan. Okey. Dia kalau kita nak pastikan, kita kena tahulah setiap huruf tu dia punya makhraj dekat mana. Kemudian sifat huruf tu. So kita gabungkan antara makhraj dengan sifat dia.
Kalau kata wow ni adalah huruf bibir bibir maksudnya dua bibir tu. Cuma dia bibir tak bercantum kan. Kita cuma sebutkan au au au. Itulah kan. Ha. Jadi cumanya yang pastinya sekiranya kita sebut tu wow tu dah betul dah kan. Cuma nak menghampiri kefasihan orang Arab tu dia makan masa lah kan. Jadi Allah tu maha mengetahui. Jalan yang Ustazah lainkan macam memang tak pas-pas Allah tu. Okey, tak apa, Allah melihat kepada usaha kan. Jangan rasa apa nama tu, rasa kecil hati ke dan sebagainya. Tak. Maksudnya Allah melihat kepada usaha. Selagi mana kita berusaha, itulah yang terbaik untuk kita kan. Allah dah tahu dah kita berusaha dan sebagainya untuk memperbaiki. Okey. So Quran ni untuk semua kan. Dan yang lebih penting daripada tu adalah kita menekuni maksud kepada bacaan kita tu. Kan, maksudnya jangan kita hilang fokus lah. Maksudnya belajar wow sampai sebulan dan sebagainya kan. Maksudnya along the way kita belajar, kita betulkan kan. Tapi kalau masih belum tepat, tidak menjadi masalah selagi mana ia tidak mengubah maksud kepada ayat tersebut. Itu yang kita kena pastilah kan. Bagi kita bukan orang Arab ni. Orang Arab pun kadang sebut tak betul pun. Kan sebab dia tak belajar. Dia baca ikut suka hati dia je. Mentang-mentang dia orang Arab kan. Kefasihan dia pun sudah macam dah lari jauh daripada kefasihan yang asal. Jadi bukan kita sahaja yang bukan Arab ni. Orang Arab pun sama. Okay. Okay. Tadi siapa yang baca? Ada lagi ke nak baca? Kita ada Zalina, ada Kak Ina. Saya tukar tab. Oh, okay. Okey dah. Yang baru masuk daripada tadi tak boleh masuk, tahu kenapa. Para bagi yang buat link baru boleh masuk ni. Alhamdulillah. Okey. Kita baca hari ni 226, 227. 226, 227 Ustazah. 226. Kak Ina cari. 226. Okey. Muka surat 36. 36 ke atas tu. Okey. 226 Lillazi Lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Okey. Boleh baca sampai ayat ke berapa Ustazah? 227. Okey, kan cuba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Okey. Memang nak baca pun susah. Dia punya isu dia pun susah ni. Isu dia tentang masalah rumah tangga ni. Kan. Jadi biasanya masalah rumah tangga ni akan menyebabkan kita sesak dada. Itulah baca sesak kat dada ni. Dah sesak dada. Jadi nak baca ayat dia pun susah. Sebagaimana susahnya isu dia. Kan. Itulah yang nak masukkan wa in azamu. Za tu kita kena bunyikan dia punya bunyi safi dia tu, bunyi z dia tu kan. Ya. Lepas tu nak tukar kepada mim pula. Lepas tu lepas tu za kan. Aduh, macam apa? Okay.
Talak tu talak lah kan Ustazah kan? Talak lah. Talak tu cerai. Padahal susah nak sebut. Ya. Sebagaimana susahnya suasana ketika mana ketika mana berlakunya keadaan ketegangan rumah tangga ni kan, sampai nak berlaku talak ni mestilah tegang kan. Tegang. Orang ni tak mau dengar orang ni tak mau dengar orang ni. Semua dah tak nampak ada kecuali yang buruk saja kan. Semua dah macam nak napai pun dah sesak semua kan. Seolah macam tak ada jalan keluar dah. Itulah macam-macam. Okay, nanti kita cerita apa dia kat dalam ni. Okay, kita ada Zalina. Zalina nak baca ke? Boleh je, nak baca boleh. Kak Jamilah kita pun ada. Ada yang nak baca lagi? Okay, tak apa. Kita nak terangkan dulu sikit sebelum kita sambung sebab perbincangan dia agak banyak. So kita tak sambunglah kepada talak ni. Wal mutallaqat ni wanita yang telah ditalakkan ni. Kita nak tengok ni dulu. Ilak ni apa? Pernah dengar tak ilak? Okay, kita tengok ni. Apa Mufti cakap? Kita tengok dulu hukum. Sebelum hukum kita tengok dulu. Apa maksud ilak? Okay, ya. Soalan dia ilak dan hukum. Ni dia cara ejaan dia lah. Kalau dalam bahasa Arab yang kita baca tadilah. Walladina lilladina yu'luna. Yu'luna ni maksudnya ilak. Okay, kita tengok apa definisi dia dulu. Okay, boleh tak Datuk jelaskan maksud ilak dan hukum dia? Ini ilak Okay, ni hukum ilak lah yang kita baca tadi 226 tu. Okay, dekat sini ilak maksud dia ilak pada bahasa adalah sumpah. Sumpah. Sebab sebelum ni kita bincang tentang sumpah kan. Sumpah yang ada hukum hakam agama dan sumpah yang menjadi kebiasaan orang Arab. Yang tidak terpakai padanya hukum syarak. Okay. Yang dipanggil sumpah yang lara. Lara tu maksudnya tak apply lah pada hukum syarak. Okay. Ilak ni juga bermaksud sumpah. Tapi sumpah yang lebih spesifik kepada sumpah yang lebih spesifik kepada sumpah suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya. Ni. Dan dia tak menyebut tempoh. Sama ada dia sebut tempoh ataupun dia tak sebut tempoh. Okey. Perkara ni telah pun ada pada zaman jahiliah. Pada zaman jahiliah. Dan ia adalah suatu penganiayaan lah, terhadap wanita. Okay, pada zaman jahiliah, orang lelaki dia boleh kahwin, tak ada had. Tak ada had. Suka-suka dia nak kahwin berapa pun. Jadi, ketika mana dia ada banyak isteri dia, tidak ada had, maka dalam kehidupan mereka, suami ni, dia akan bersumpah untuk tidak mengadakan hubungan kelamin dengan isteri dia ikut suka hati dia. Bila dia bersumpah tu dia tinggal je lah isteri dia. Talak tak, dia tinggal je. Macam kita kata tinggal gantung tanpa tali. Gantung apa kita panggil? Macam itulah. Maksudnya dia tak bagi apa-apa hak lagi, dia tinggal begitu je. Jadi ia adalah satu penganiayaan kepada wanita pada zaman jahiliah. Okay, apabila Islam datang, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa ilak ni adalah satu yang haram kerana ia adalah satu penganiayaan terhadap wanita. Tetapi sekiranya ia berlaku, dalil dia sekiranya berlaku dalam hukum syarak, apa yang hukum apa yang terpakai ketika berlaku ilak ni? Ilak faham maksudnya suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan kelamin dengan isterinya sama ada dia sebut tempoh ataupun dia tak sebut tempoh. Dia kata, wallahi aku tak akan lagi menjadikan hubungan kelamin dengan kamu. Macam tu je dia cakap. Maka haram bagi dia. Maksudnya dia tinggal je lah. Dia tinggal je. Dia tidak mentalakkan. Dia cuma tinggal je tanpa tak bertali. Gitulah kan. Okay. Hanging gitulah.
Gantung pada Ni ayat yang kita baca tadi. Ni ayat yang kita baca tadi. Ayat 226 dan 227. Ni dalil kepada hukum ila. Sekiranya suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan. Tapi kalau dia tak sumpah, maksudnya dia tak terpakailah hukum ni. Kalau dia bersumpah aja. Tapi kalau dia tak bersumpah, maksudnya ada sebab-sebab tertentu, sakit dan sebagainya. Ataupun ada perkara-perkara tertentu yang dia kena musafir lama. Tapi dia tak bersumpah, maka tak terpakai hukum tu kepada orang tu lah. Kepada suami. Okey, kita tengok. Hukum ilak. Apabila suami bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya tanpa menyebut tempoh tertentu atau selama lebih daripada 4 bulan, dia telah melakukan ilak kepada isterinya. Maksudnya ilak ni bersumpah lah. Okay. Untuk tidak menyetubuhi isteri dia. Hal ini menimbulkan beberapa hukum syarak. Jadi bila dia telah bersumpah ni, ada beberapa hukum syarak yang terpakai kepada suami itu. Okay. Sekarang apabila Islam datang, Islam meletakkan had. Kalau dia bersumpah, dia tak sebut berapa lama, maka Islam menetapkan hanya boleh dalam tempoh 4 bulan sahaja. Itu tempoh maksima 4 bulan. Maksudnya sama ada dia sebut ke tak tempoh ataupun tak, maka Islam telah menentukan bahawa kat sini Allah sebut arba'ati ashhur. Okay, dalam satu huraian disebutkan arba'ati ashhur ni, tarabus ni kena wanita tadi kena menunggu 4 bulan. Dan ada yang menguraikan 4 bulan ni dia lebih kurang sama dengan dia tunggu iddah bagi seorang isteri yang kematian suami. 4 bulan 10 hari kan. Jadi ni Allah bagi tempoh selama 4 bulan. Okay, kita tengok apa hukum syarak yang berkaitan dengan suami ni sekiranya dia bersumpah tu. Dan apa yang berkaitan dengan isteri pula. Okay, hal ini menimbulkan beberapa hukum syarak kepada suami iaitu hakim memberi tempoh selama 4 bulan. Maka apabila isteri mendengar suaminya bersumpah tidak mahu melakukan hubungan kelamin dengan isterinya, dia kena catatlah bila sumpah tu berlaku. Sebab sumpah tu dia tak boleh hanging sampai bila-bila. Tak, dia hanya boleh sehingga 4 bulan saja maksimum dia. Okay. Tempoh ini diberikan sebagai satu peluang kepada suami menarik balik sumpah dia. Bila dia tarik balik sumpah, iaitu dia melakukan hubungan kelamin, maka dia kena bayar kifarat. Kifarat tadi sudah tunjuk. Kifarat sumpah ada 3 pilihan ni. Pertama, beri makan 10 orang miskin. Apa yang dia makan lah. Maksudnya, kalau dia makan nasi, ada lauk sikit, kemudian ada sayur, itulah dia kena bagi makan 10 orang. Kalau dia bagi makan ni, dah terhapus lah. Maksudnya dia dah bayar kifarat. Okay. Kemudian dia memberi pakaian. Pakaian yang dipakai, kalau wanita sempurnalah ada tudung, ada baju, ada kain yang menutup aurat. Kalau lelaki ada baju dan ada sama ada seluar ataupun kain. Okay. Memerdekakan hamba. Yang ni pilihan. 1, 2, 3 ni pilihan. Dan ini disebut dalam ayat sebelum ayat yang kita baca ni. Sekejap Okay, mana tadi? Ni. Okay. Okay, bukan sini. Ni juga adalah contohlah kepada jangan kamu jadikan sumpah sebagai penghalang kamu untuk melakukan kebaikan. Antara contoh ni adalah seorang suami, dia bersumpah untuk tidak melakukan hubungan kelamin, sedangkan hubungan kelamin itu adalah satu ibadah bagi seorang suami dan isteri. Maka sumpah itu, dia sumpah untuk tidak melakukan amal saleh. Maka itu adalah satu yang ditegah. Tapi kalau berlaku, dia kena bayar kifarat. Kalau dia melanggar sumpah tu. Okay. Nanti saya akan sebut kat mana Allah sebut apa nama tu dia punya kifarah tadi. Okay, balik semula. Okay. Menceraikan isteri itu sekiranya mana tadi?
tempoh ini diberikan sebagai satu peluang kepada suami menarik balik sumpah. Bila dia tarik balik, dia kena bayar kifarat. Ataupun bila sampai tempoh 4 bulan tu, dia diberi pilihan sama ada menceraikan isterinya ataupun sekiranya dia enggan menceraikan isterinya dan dia masih lagi tidak mahu melakukan hubungan kelamin tu, maka isteri tadi boleh pergi kepada hakim untuk hakim mengambil alih tempat suami tu, lalu hakimlah yang akan menjatuhkan hukuman talak tu. Maksudnya hakim yang akan menjatuhkan hukum talak kepada isteri. Apabila berlaku tempoh 4 bulan, sedangkan suami tetap dengan sumpahnya, maka dia telah memudaratkan isterinya. Sebab Islam tidak mahu memudaratkan isteri dia. Sedangkan hukum tu memang dah ada sebelum jahiliah, maka Islam tidak memansuhkannya. Cuma Islam meletakkan had kepada tempoh tu, iaitu 4 bulan. Oleh itu hakim memerintahkan suami berdasarkan permohonan isteri dengan satu daripada dua perkara ni. Menarik balik sumpah dengan menggauli isterinya seperti biasa, kemudian membayar kifarah. Jika suami bersumpah melakukan sesuatu atau bersedekah, dia hendaklah melaksanakan sumpahnya. Okay. Kedua, menceraikan isteri. So dia ada dua pilihan sahaja. Maksudnya menggauli isterinya semula dan bayar kifarat, ataupun dia menceraikan isteri dia. Menceraikan isteri dia. Okay, jika suami tetap enggan dan menolak kedua-duanya, hakim hendaklah menjatuhkan satu talak. So yang ni maksudnya ni adalah budi bicara hakim lah. Cuma kita kena belajar sebab ini adalah salah satu daripada hukum hakam yang berkaitan dengan rumah tangga. Okay. Sehubungan dengan itu, hakim menjatuhkan talak sekiranya suami tiada keuzuran yang menghalangnya daripada melakukan persetubuhan. Jika terdapat keuzuran seperti sakit, suami diminta menarik balik sumpahnya dengan berkata, apabila aku mampu melakukan persetubuhan, aku menarik sumpahku semula. Dia tarik baliklah sumpah tu. Okay. Ini adalah di antara sebahagian daripada pembuka kepada hukum ilak ni. Kesimpulan dekat sini disebutkan bahawa menjawab soalan di atas, kami menyatakan ilak merupakan sumpah seorang suami yang tidak mahu menyetubuhi isterinya lebih daripada 4 bulan. Justru apabila seorang itu telah bergelar suami, janganlah dia menganiaya isterinya seperti itu. Maksudnya larangan dalam Islam. Jadi ilak ni adalah satu dosa besar, tapi kalau berlaku, dia kena ada hukum hakam berkaitan dengannya. Sebaliknya, layanilah isteri dengan sebaik seperti mana kamu mengambil secara terhormat daripada keluarganya dahulu. Ini suatu nasihat daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri lah. Okay. So, ni tentang permulaan. Okay, ada soalan lagi. Apa kesan dan implikasi ilak? Okay. Dan sini disebut lagi, ilak dapat difahami sebagai sumpah yang dilakukan, dibuat oleh seorang suami yang mukallaf. Mukallaf maksudnya dia tak gila, dia ada akal yang sempurna. Cukup syarat-syarat mukallaf. Yang mampu bersetubuh lagi sah talaknya untuk tidak menyetubuhi isterinya selama tempoh lebih daripada 4 bulan atau secara mutlak. Maksudnya dia tak sebut pun tempoh dia. Atau dengan selama-lamanya. Jadi, ini suami yang kata. Maka apabila suami berkata begini, maka dia akan terpakai kepadanya beberapa hukum. Okay. Melakukan ilak adalah haram. Kerana, apa sebab dia haram? Kerana ia memudaratkan dan ia menganiayai isteri. Yang inilah dalam ayat ni. Okay. Lalu Allah tetapkan hanya 4 bulan je. Tak boleh secara mutlak tanpa ada had. Okay. Apabila seorang suami telah melafazkan ilak, maka berlakulah beberapa kesan terhadap dirinya sendiri. Maksudnya dia kena tahu apa hukum dia bila dia telah bersumpah tu. Apa kesan kepada isteri dan juga perkahwinan mereka. Okay. Kesan kepada suami, dia berdosa di sisi Allah. Kerana perbuatan ilak adalah haram. Walaupun dia haram, maksudnya dia tetap berlaku dan ada hukum yang terpakai terhadap sumpah tersebut. Okay. Isteri yang diilakkan,
dia tidak tertalak. Maksudnya dia bukan ditalakkan dengan serta-merta, tetapi dia wajib menunggu selama 4 bulan. Tu yang disebut tarabusu, dia kena tunggu selama 4 bulan. Maksud dalam 4 bulan tu dia masih isteri. Dan suami dia wajib memberi nafkah sepenuhnya. Okey. 4 bulan yang mana dia tidak disetujui oleh suami sebab suami dah sumpah kan, atau sehingga suaminya menyetubuhinya sebelum tamat 4 bulan. Okay. Kalau sebelum tamat 4 bulan, maka suami tadi menyetubuhi dia, maka dia kena bayar kifarat. Okay. Dalam tempoh ilak, 4 bulan, suami wajib memberi nafkah kepada isteri kecuali isteri itu nusyus. Maksudnya dia melakukan perbuatan maksiat. Okay. Suami juga harus menyetubui isterinya yang diilak pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh 4 bulan. Kalau ini berlaku, suami wajib membayar kifarat apabila dia telah menyetubui isterinya yang diilakkan dia. Sebab dia kan sumpah tadi tak nak melakukan hubungan. Bila dia berhubung, melakukan hubungan suami isteri, maka dia kena bayarlah kifarat tadi. Walaupun ilak tu pada hukumnya adalah berdosa. Maksudnya dia dah haram. Tapi kerana menggunakan nama Allah, maka dia kena bayar kifarat. Okay, jika suami tidak dengan sendirinya menyetubui isterinya dalam tempoh 4 bulan, maka isteri itu berhak meminta suami menyetubuhinya tanpa melalui proses kehakiman. Dia boleh minta suami dia melakukan hubungan. Okay. Jika selepas tamat 4 bulan, suami masih tidak menyetubui isterinya, maka isteri diberi pilihan untuk menuntut supaya suami melakukan persetubuhan atau menuntut talak melalui proses kehakiman. Dia boleh pergi kepada hakim lah. Minta hakim menjatuhkan talak 1. Okay. Dan talak 1 ni talak rajai. Boleh kembali semula. Dalam tempoh iddah. Okay. So ni antara perkara-perkara yang pendetilan lah. Pendetilan ni mungkin nanti kita akan sebutkan. Okay, nanti bila kita bincang tentang bab talak, kita akan balik semula kat sini. Okay. Okay, ni pun sama je. Okay, yang pentingnya maksudnya talak tak jatuh kepada isteri. Okay, kesimpulan. Ni ada sedikit nasihat lah. Berdasarkan kepada persoalan di atas, kami berpandang bahawa tidak jatuh hukum ilak ke atas isteri dalam situasi di atas. Situasi di atas ni dia tanya ni. Jika pasangan suami tidak bersetubuh selama 5 bulan dan suami tidak pernah bersumpah untuk mengilakkan isteri tadi, adakah situasi ini, situasi tidak bersetubuh selama 5 bulan tetap dihukum sebagai ilak? Jawapannya tidak. Maksudnya dia kena bersumpah barulah akan terpakai kepadanya hukum ilak. Ini dia kata bahawa kami mendapat bahawa tidak jatuh hukum ilak ke atas isteri dalam situasi di atas sebab suami dia tidak bersumpah pun. Hal ini kerana ilak tidak berlaku semata-mata kerana ketiadaan hubungan seksual suami isteri selama tempoh tertentu. Namun, lafaz ilak perlu dilafazkan terlebih dahulu oleh suami bagi menjatuhkan hukum ilak ke atas isteri. Maksudnya suami dia kena sebut dengan sumpah. Okay. Dalam isu nafkah, suami wajib untuk memberi nafkah zahir yang merangkumi makan, minum, pakaian dan selainnya diperlukan oleh isteri. Manakala di sudut nafkah batin, suami perlu untuk melayan isteri dengan baik di segi percakapan, pergaulan yang baik serta melakukan hubungan suami isteri sebagaimana yang telah disyariatkan oleh agama itu sendiri. Maksudnya, ia adalah satu penganiayaan, satu kezaliman, maka Allah SWT sendiri sangat benci kepada orang yang zalim. Jadi dalam tempoh dia bersumpah untuk tidak menggauli isterinya, selama itulah dia bersifat zalim. Dia bersifat zalim. Okay. Maka sepanjang tu dia berdosa. Berdosa. Okay. Okay, ini ada satu cerita lah tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Sayyidina Umar keluar untuk meninjau keadaan rakyat dia lah masa dia jadi khalifah. Tiba-tiba dia terdengar seorang perempuan yang dia lalu dekat rumah tu, dia dengar perempuan ni mengeluh.
Perempuan tu kata apa? Rasa panjang malam ini dan gelaplah di sisinya, tetapi aku tidak dapat tidur kerana tiada kekasih untuk bersama. Sebab suami dia tak ada, pergi berperang. Kemudian, demi Allah, kalaulah bukan kerana Allah, nescaya aku akan melakukan sesuatu sehingga bergeraklah tiang katil ini. Kemudian Umar radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Hafsah. Ini adalah rungutan daripada seorang isteri yang telah ditinggalkan oleh suami yang pergi berperang lama kan, sebab dulu pergi balik dah 2 bulan kan, kemudian berada di medan perang pun dalam tempoh yang agak lama. Jadi bila Sayyidina Umar dengar ni, kemudian Sayyidina Umar pergi ke rumah anak dia Hafsah. Dia pun bertanya tentang perempuan ni, dia boleh bersabar tanpa suami di sisi berapa lama, tanpa adanya hubungan kelamin. Jadi Hafsah jawab 6 bulan atau 4 bulan. Ni dia punya tempoh dia. Lantas Umar berkata, aku tidak akan menyekat tentera lebih daripada itu. Maksudnya lepas ni, aku tak akan hantar tentera melebihi tempoh ni lah. Maksudnya dia mengambil tindakan daripada apa yang dia dengar daripada wanita ini untuk menghadkan tempoh keberadaan suami ketika berperang tidak melebihi tempoh 6 bulan. Maksudnya 4 bulan antara 4 hingga 6 bulan. 6 bulan tu maksimal. Jadi ini antara perkara-perkara yang berkaitan dengan suasana pada zaman Nabi SAW. Okey. Nanti dalam perbincangan yang akan datang, kita akan tengok bagaimana cerita Nabi SAW. Ada juga cerita Nabi SAW yang tinggalkan isterinya, tapi dalam keadaan tu Nabi tidak bersumpah. Dia cuma nak memberikan pengajaran kepada isteri dia. Dia tinggal isterinya selama sebulan. Sebab mereka banyak sangat permintaan. Nanti saya akan ceritakan yang tu. Okey, yang ini nanti bila ada ni, yang dalam ayat seterusnya ni ada. Nanti saya akan ceritakan bagaimana apa yang berlaku kepada Nabi SAW dalam suasana rumah tangga dia, dalam keadaan dia beristeri lebih daripada seorang, dan apa cabaran-cabaran yang dihadapi lah dalam kes di mana ada satu masa Nabi SAW meninggalkan semua isterinya, dia pergi beruzlah untuk beribadah selama sebulan. Okey, dan selepas itu turunnya ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi SAW supaya menawarkan kepada isterinya, kalau mereka nak dunia, maka Nabi akan berikan dunia kepada mereka dan melepaskan mereka. Jadi dia pun tanyalah seorang-seorang, bermula dengan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian isteri-isteri yang lain. Aisyah kata, aku memilih Allah dan Rasulnya dan aku tidak akan minta lagi apa yang tidak ada pada Nabi SAW. Maksudnya dia akan tetap bersabar sekiranya ingin apa-apa sahaja kenikmatan dunia yang memang Nabi SAW tidak dapat memberikan kepada mereka. Begitu juga isteri yang lain juga maksudnya bersetuju dengan Aisyah radhiyallahu anha dan mereka tetap bersama dengan Nabi SAW bersabar di dalam ujian dunia untuk mendapat habuan akhirat yang selama-lamanya. Okey. Okay, saya ingat cukup dulu untuk perbincangan kita sebab yang bawah ni lagi banyak. Yang bawah ni akan kita bincangkan tentang isteri yang telah ditalakkan, berapa lama iddah dia, dan iddah ni ada berbeza-beza. Kalau yang ada haid berapa lama, kemudian sekiranya dia mengandung berapa lama, kemudian bagaimana proses berlakunya, kita kata dalam tempoh ini penambahbaikan untuk mengembalikan mereka semula untuk hidup sebagai suami isteri dalam keadaan yang harmoni. Boleh tak berlaku tu? Sedangkan dah berlaku dah, kita kata benci-membenci dan sebagainya. Jadi bagaimana Islam mengatur supaya kedua-duanya memuhasabahkan diri, melihat ada tak ruang-ruang untuk mereka kembali semula muhasabah, kembali semula memperbaiki diri, menerima kelemahan masing-masing dan berusaha untuk mewujudkan suasana yang damai semula dalam rumah tangga masing-masing. Jadi itu antara yang kita akan bincangkan pada perjumpaan akan datang lah. Saya ingat kita tak boleh sambung ni sebab kalau sambung ni panjang, so kita tangguhkan untuk perjumpaan yang akan datang.
Okey, rasa itu saja untuk perjumpaan kita hari ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada perjumpaan akan datang. Okey. Kita ada sikit masa lagi, kalau ada yang nak baca 2 ayat ni, boleh? Kalau tak ada, kita tutup. InsyaAllah. Ada kan? Okey, kalau tak ada, insyaAllah aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Ustazah.